Kau pergi mana dengan lip gloss yang berkilat-kilat ni? Aku cari kau satu rumah. Aku pergi ni lah beli breakfast untuk budak-budak tu. Hang lapar. Beli breakfast untuk budak-budak tu, ha? Aku nak tanya kau sekarang, kenapa budak-budak tu dekat rumah aku? Siapa yang bagi permission? Aku yang bagi permission budak-budak tu duduk sini. Aku kan rumah kau. Cakap ni. Labu pun settle. Puan, ini tempat-tempat yang eksklusif, tempat FII Puan. Tak payah jerit macam tu. Kalau Puan jerit macam bina rempit dalam PPR tu Puan. Hei, sana. Hei. Memanglah aku akan jadi rempit sebab aku dah marah. Ke kau nak aku buat live? Buat live aku tengah rempit sekarang ni. Kau nak aku buat apa sekarang ni? Bagi tahu aku sekarang buat apa? Betul lah cakap Hakim ni. Tak baiklah jerit-jerit, malu je. Kata baru menang anugerah 3 kali turut pula tu kan. Lepas tu nak jerit-jerit tak malu kan. Satu soalan je aku tanya kau, Syul. Kenapa budak 2 ekor tu kat dalam rumah aku lagi? Tunggu sini. Apa? Kau nak ke mana? Okey, nak jawab tapi kau lepas dulu macam mana nak cakap. Jawab je lah! Aku tak dengar apa dia! Nak jawab tapi macam mana nak cakap. Jawab! Puan, kalau tutup mulut macam ni, macam mana nak cakap pun tak? Cuba lepas. Ya Allah, beralih dah hang aku Puan. Hai. Tak, dia macam gini. Aku ingat apa yang kau cakap semalam. Syu, aku nak kau halau 2 ekor budak ni. Aku tak nak ada darah daging musibat kat dalam rumah aku. And then? Cik Mustazah. Suka.